berlakunya yang tanah runtuh dekat Taman United Jarang Terang nama sini. Jadi pagi ni saya datang melawat, semalam saya juga datang. Saya minta Tuan Mesti dari Jabatan Mineral dan Geoscience penjelasan tentang apa yang berlaku. Kejadian ini tadi adalah runtuhan Gabion Wall ataupun retaining wall yang dibina di bahagian bawah dengan satu seruni yang lebih kurang dalam 3-4-5 meter di atas tu. Jadi Gabion Wall ni yang mungkin dia tak mampu untuk menahan lateral stress yang menyebabkan berlaku patahan dan terus berlaku runtuhan. Retaining wall yang dibuat ni bukan dalam jenis yang di reinforce kan. Ada pokok-pokok besar yang tumbuh di atas surface itu. Juga sebenarnya dia turut memberi beban tambahan daripada kereta. Dan pokok-pokok ini berterusan membesar, akar-akarnya telah menyusup masuk ke bawah ke bawah bahagiannya, menyebabkan river yang ada pun boleh jadi tersumbat. Ini yang menjadi isu-isu kadang-kadang dalam kes tanah runtuh ni. Bila air tu tersumbat, tak boleh keluar daripada tebing, dia akan berkumpul daripada jabatan dan membina tekanan hidrostatik yang selama makin lama makin kuat. Jadi akhirnya memberikan tekanan saja vertikal yang kuat, jadi kata pengerti gagal. Jadi cuma di sini saya tengok ada satu elemen kawalan dalam perancangan pembangunan awal, di mana antara tebing dan bangunan tu mempunyai satu jalan. Jalan ini menjadi buffer. Buffer kepada keadaan itu menjadikan tanah atau tebing yang runtuh ini tidak langsung melanggar bangunan, masih ada ruang lagi. Ini satu amalan yang patut diteruskan dengan mengambil kira sekurang-kurangnya ada buffer yang kita jadikan jalan dan sebagainya. Cuma di sini agak kurang nasib baik, ada 2 kereta yang terlibat yang dipassing di bahagian belakang itulah. Yang ini saya cadangkanlah pihak berwajib untuk clearkan dulu terutamanya pokok-pokok besar tu bagi mengurangkan beban pada atas tebing. Lalu kita akan tindakan pemulihan lain di kawasan. Tuan, dari segi kebarangkalian untuk runtuhan ada tak? Buat masa ni assessment tu tengah dibuat lagi sebab kena ambil tindakan terhadap runtuhan ini dulu. And then saya yakinlah pihak berwajib di BKL dan juga konsultan dan juga kontraktor yang dilantik nanti mengambil kira ini. Kita dah buka TKS di pusat komuniti Seri Palih untuk penduduk ditempatkan sementara lah. Saya nak menyuruh penduduk dekat Blok C di Taman United ini harus ikut arahan daripada DBKL demi keselamatan mereka. Dan DBKL semalam bersama dengan Majlis Perwakilan Penduduk MPP pergi ke pusat komuniti Seri Petaling dan sudah letakkan khemah, sudah sediakan makanan, semua sudah ada. Jadi saya rasa dalam kurang 1-2 minggu ini pihak pakar dan dari PMG dan lain mungkin mereka perlu buat banyak penganalisaan tanah, soil test dan sebagainya untuk menentukan apa langkah yang perlu diambil oleh pihak kerajaan. Jadi kerjasama daripada penduduk adalah amat dihargai dan diperlukan. Jabatan Kebajikan sudah pun masuk memberi bantuan. Semua anggota MPP dan juga pusat khidmat saya ni juga sekarang datang sini dan pergi ke pusat komuniti Seri Petaling untuk menghulurkan bantuan. Sekiranya ada apa-apa keperluan daripada penduduk, kita akan sudi turunkan bantuan. Tapi di kalangan penduduk sini agak ramai juga adalah pekerja asing. So ini sedikit kekangan tapi kami masih bagi bantuan kepada mereka lah. Retaining wall tu tidak di-maintain ke ataupun macam mana? Saya tak boleh komen buat masa ni sebab saya pun baru sampai ke site hari ini dan insiden tu telah berlaku lah. Saya memang nak menasihat DBKL lah yang luluskan semua, tengok tempat ni dikelilingi semua projek yang berpatatan tinggi. Dan juga saya lihat ada yang juga buat agak di lereng bukit dan sebagainya. Semua ini saya nak nasihat DBKL, tolonglah kurangkan kepadatan bangunan yang diluluskan ini. Kerana saya rasa yang di persekitaran tempat ini dan KL ni sudah cukup padat, bukan sahaja persesakan trafik. Yang sekarang yang masalah ialah yang kita tak tahu apa pergerakan tanah di bawah permukaan tanah ini akan berlaku lah. So jadi demi keselamatan penduduk dan dengan kekerapan banjir yang berlaku, saya berharap DBKL akan mengambil perhatian tentang isu seperti ini supaya kejadian tanah runtuh tidak disebarkan di seluruh KL dan lepas Kelantan.